Yes, kita ngecat. Lecat. Next, kita ngecat. Lecat, jom. Jom. Allah Akbar. Oh, syukur Alhamdulillah. Siap juga akhirnya. Esok kita berjumpa lagi. Okey bang, esok bang Apa pun, jumpa esok pagi. Alright guys, hari keempat. So, untuk hari ni ada beberapa benda yang kita nak buat. Satu, kita nak korek lubang swimming pool. Okay. Satu lagi, kita nak buat platform dekat tepi swimming pool. Okay. Satu lagi, kita nak buat air tarik bawa naik atas swimming pool.